Mengeluh apa tu bang? Aku tengah fikir aku ada duit ni. Simpan mana Kalau masuk dalam bank asyik keluar je. Apa kata abang simpan dalam KWSP? KWSP? Aku pencen Mana ada KWSP? Boleh lah bang. Boleh? Macam mana nak buat masuk KWSP? Online je bang. Online? Okay, kau tunjuk Okay, mula-mula abang masuk Google KWSP type ni. Ni ada I ni Masuk ke sini nanti dia keluar bentuk macam ni. Kalau yang belum daftar lagi, daftar lah ikut dia punya arahan. Kena masukkan nombor KWSP. Kalau tak tahu kenalah pergi jabat tapi saya masuk terus lock masuk keluar jadi macam ni ni jumlah caruman yang ada lah kena buka mata ni baru nampak. Kat sini pun ada tunjukkan dividen yang dapat pada tahun lepas 6.15% untuk KWSP lepas tu boleh baca lah. Kalau nak baca kita pergi ke menu lain kot ini nak baca ada info-info kesal kewangan boleh baca lah. Tapi kalau saya baca kan lambat lah. Kita boleh tengok kat simpanan simpanan. Okey, kat sini dia tunjuk lah berapa simpanan yang anda dapat lepas tu kat sini nak tambah simpanan, macam mana kita nak simpan. Ni carum untuk diri sendiri, carum untuk ahli lain dan juga ni. Okey, kita pergi carum sendiri. Ni masuk lah. Untuk ahli lain pun boleh juga. Yang penting tahu IC orang tu lah. Kalau nak carum isteri ke adik ke siapa-siapa juga mak bapak ke kan boleh dan juga yang ni auto ni automatic auto debit boleh buat lah. Ini mudah lah walaupun kita tak ada majikan atau kita kerja kerajaan pencen kan, tak ada caruman daripada majikan, boleh je gunakan ni. Okey, kemudian kita tengok kat bahagian pengeluaran ni dia. Okey, ni ada keluarkan simpanan anda dan rekod pengeluaran boleh tengok macam mana nak keluarkan simpanan. Kita tekan ni cara dia dan kemudian kena ni tekanlah sahkan semua. Bolehlah kita keluarkan tapi akaun fleksibel je tak semua akaun yang boleh kita keluarkan dan yang lain tu boleh keluarkan ikut cara dia lah. Macam pengeluaran untuk kesihatan kan, dia ada kaedah dia boleh klik ni ataupun kemudian ni untuk pendidikan pun boleh kita keluarkan, tapi adalah dia punya terma kena baca dululah. Boleh juga tengok rekod pengeluaran tekan ni. Kalau ada pengeluaran saya memang ada 2 kali masa nak pencen hari itulah dan juga nak beli rumah. Tapi dah lama lah. Yang lain tu boleh explore sendirilah nak tahu cara-cara pengeluaran dia kan. Apa pun lepas tu tengok profil ni nombor KWSP kita ada kat situ. Okey, rasanya itu serba sedikit lah boleh belajar sendiri dan kalau ada apa-apa tanya boleh tengok kat sini, dia ada gambar WhatsApp ni, anda boleh tanya macam-macam pasal KWSP. Selamat mencuba. Macam mana? Rupa-rupanya KWSP boleh je kita buat sebagai simpanan. Saya nanti berpencen tapi boleh juga menyimpan di KWSP. Lagi banyak dividen. Bukan itu aja, kita juga boleh carumkan untuk orang lain. Kalau orang ada isteri suri rumah ke, boleh je mencarum melalui KWSP. Anda ada akaun KWSP? Cuba try. Kalau tak tambah caruman, nanti dah pencen banyaklah tabungan kita kan. Pencen macam saya pun boleh ada akaun KWSP. Banyak tempat simpanan. Lebih terjamin masa depan. Tak gitu? Komen sikit.